Jual dengan kata air tu. Kursi bagi tu? Kursi bagi tu? Kursi. Dah lacok. Assalamualaikum. Selamat petang menjelang malam, geng. Hari ni aku buat kerja gila ni, geng. Semalam aku turun Candat, balik tengah hari tadi. Lepas tu petang ni aku turun bercamping pula, geng, dengan family aku. 1, 2, 3, 4, 5 biji kemah. Bakal ada lagi ni. Macam biasa, runti tahunan, boleh katakan macam tu lah. Tengok kat laut, tempat yang aku keluar Candat malam tadi kan. Tu lah, tak jauh pun, geng, dari pantai. Lebih kurang 500 meter lebih kurang kot. Ada lah. Air pun tak dalam ikut sukatan depa. Aku sukat malam tadi 3 depa je air. Tapi rasa malam ni aku tak turun kot. Aku bagi kat dia orang je lah, adik-adik aku, adik ipar aku. Dia orang nak try Candat, dia orang try lah macam mana pun. Aku nak relax dulu malam ni. Besok pagi baru aku lacur lah sekejap. Itu pun aku nak try cari sotong. Lepas tu nak trolling. Lepas tu aku bagi lah kat dia orang pula main kayak tu. Macam tu lah. Okay, geng, sekejap lagi aku nak makan-makan. Nanti aku update lain. Okay, arah je. Goreng ikan, goreng ayam, air Nescafe, Rana masak nasi, macam-macam. Masing-masing ada tugas ni. Ni sejam lagi baru boleh makan ni. Opel babi nak makan apa tu? Remok sebelah sana. Besok biar awak belum ordinary pas tu. Jual dengan kata air tu. Orang makan ayam goreng dengan ikan bulu. Aku pinggang soto Candat malam tadi. Ini soto darat ni, soto kecil-kecil. Buat ni. Okay, geng, kita orang nak makan dulu. Tengok kalau malam ni rajin, tu mancing. Kalau tak, pagi besok je lah. Okay, arah je. Sekarang lebih kurang pukul apa ni? 12 lebih. Sebelah 50. Maggi ni. Ni bukan nak sotong ni, memang satu saiz dia macam ni. Siapa, geng? Selamat pagi, guys. Pagi ni aku bagi dekat adik ipar aku dulu lah, pergi mancing. Dia orang nak try pergi Candat kot.
Sambil ni 2 life jacket. Satu ayah, satu anak. Besar. Anak aku nombor 2 kot ataupun nombor 3. Tak apa, kita orang lambat-lambat pun. Bagi yang jarang merasa turun dulu. Suasana pagi kan. Aku belum sarapan lagi ni. Aku belum nak sarapan dulu. Ramai lagi belah-belah sana, ramai lagi orang kandat belum balik. Dia orang dari petang semalam. Ni on the way balik dah. Okay, aku nak try main tepi-tepi ni lah. Try ging, kalau tak ada aku try main macro jig lah dekat tepi batu sana. Okay, nanti aku update lain, okay? Harap je. Kursi bagi satu. Kursi bagi dah. Kursi. Dah lacok kan. 2 beranak. Aku nak try menjala geng. Tapi aku tak pandai ni menjala pantai. Nak tengok ikan pun aku tak tahu. Try lah campak-campak. Kat mana ada boiling kot. Campak. Kau main kedah je. Main kedah je tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, ada guru lah. Belah sana, belah bidung. Tak ada. Dia kena tengok ada boiling ke tak kot. Kita cari boiling dulu kan. Renyuk-renyuk sikit. Renyuk-renyuk sikit. Itulah yang macro jig lah pula geng.
Liran aku dengan anak aku pula, geng. Laco. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa awak tunggu ni? Tunggu, apa nak? Kumpau lagi, geng. Sonar tak ada. Memang tak boleh buat apa kalau kat sini. Kalau dekat penarik sana, tempat yang biasa aku turun tu, senang, geng. Kat situ boleh pergi dekat tiang. Ada juga ikan-ikan kat situ. Sini susah. Aku main Kota Batu tadi pun air cetek sangat. Ni aku naik ke tengah sikit. Kita je sotong, kan. Buat umpan trolling. Tak ada pula. Ni aku main UL ni. Tadi main uki-uki dapat pelata 3 ekor. Anak aku main uki-uki. Aku layan sotong lah. Panah ni patrolling ambil. Baru jaruk. Baru letak. Tak sampai 3 minit. Aku baru tutup back arm. Patrolling. Apa ni, aku pakai umpan ikan pelata. Manang saiz juga, ni. Uish. Macam mana nak buat ni? Betul. Nampak jauh macam banang, tak tahu lah kenapa. Banang kodak. Lucu ah. Lucu lagi. Todok. Uki bolu. Banyak dapat ikan apa? Jaket ikan jaru. Ambil ekor bawa ke trolling. Okey, geng. Cuaca pun dah makin panas. Tadi redup sedap, Aku hari ni aku pakai seluar pendek ni. Seluar pendek dengan topi tak pakai, dengan penutup muka tak pakai, baju dengan pendek.
Buat tadi, pagi tadi dia reduk-reduk je. Best mancing. Ni dah panas. Aku nak naik lah. Dah makin gelap aku. Dah lah aku gelap. Lagipun sebelum pukul 11 ni nak kemah-kemah lah geng. Belah petang ni ada majlis hari raya. Jadinya aku nak naik, nak kemah-kemah kemah lah geng. Nanti aku ambil lain ke Raja. Kemah dah tak ada. Tinggal ni kan, apa tu? Angin kuat sangat Lepas tu buka. Lagipun kita dah nak balik ni. Hampir pukul 2 dah ni. Barang-barang pun dah siap kemas lah. Tinggal nak makan ni. Ni hasil hari ni. Semua dah jadikan goreng lah. Ada yang record, ada yang tak record. Air 1 pagi. Kayak ada lagi ni kat tengah air lagi. Ada Ipa. Tunggu dia ni naik darat baru kita makan sama-sama. Okay geng. Lepas makan nanti aku buat closing. Okay. Nasi, ikan goreng, telur goreng, budu tak lupa. Inilah lauk kita. Patut ku lambat sampai. Rupanya ada hasil geng. Apa hidup? Apa udang hidup? Udang hidup. Alhamdulillah. Tunggu dia orang ni. Tunggu dia orang, tunggu dia je. Kita orang dah siap kemas-kemas dah sikit ni. Okey geng. Dah siap kemas-kemas dah ni. Tinggal 2% lagi. Aku rasa aku buat closing dulu lah. Okey geng. Aku rasa sampai sini saja video aku untuk trik kali ni. Macam biasa. Bukan trik. Lebih kurang macam activity aku hari ni. Hari ni dengan semalam. 2 hari 1 malam. Ngam-ngam ni. Okey geng. Aku rasa sampai sini saja video aku untuk kali ni. Macam biasa, pada yang baru terjumpa channel aku cakap selamat datang tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Dan pada yang dah subscribe channel aku cakap terima kasih banyak-banyak tu. Kau memang baik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.